Piston. Jam tembus. Piston bobos. Dapat. Kena buat sikit. Buat tak apa. Piston dia. Potong buat ni. Apa piston? Betul, piston yang sikit je pada dia punya tu. Tak boleh hidup tu. untuk berkilat. Yang berkilat tu dia belaga tu. Oh. Dia kena angkat sikit je. Okey, alhamdulillah motor aku dah pun siap. Jadi hanya beberapa part sahaja yang belum siap. Tapi bukan benda yang besar lah. Yang pentingnya enjin tu dah siap dah. Tinggal beberapa benda je lagi yang belum siap. Aku nak tukar cover seat, aku nak tukar coolant. Sebab coolant dah lama sangat kan, dah pudar dah. Boleh je pakai lagi, lebih saja nak tukar. Kemudian aku nak servis kaliper. Kaliper agak barai juga tu. Bila brake dia tak mencengkam, so nak kena servis balik. Jadi insya-Allah hari ni hari Rabu, esok Khamis, lusa Jumaat aku cuba ambil lah hari Jumaat. InsyaAllah boleh siap tu. Jadi itu saja. Jadi Ahad ni kita akan pergi ride ke next event, iaitu No Crony No Select. Event yang aku belum pernah sampai lagi. Sekarang ni dah kali ke berapa punya event dah tu. Dah volume berapa dah, aku tak sampai lagi. Sebabnya tahun lepas aku memang nak pergi, tapi ada kejadian yang tak diingini. Motor aku ditumbangkan oleh orang luar, yang mana barai motor aku. So aku tak boleh nak pergi lah. Jadi insyaAllah tahun ni aku dapat pergi kalau motor aku siap sepenuhnya. Kalau tak siap yang kecil-kecil tadi pun aku lancar je lah pergi. Jadi itu je untuk konten aku kali ni. Dah lama sangat aku tak buat video pasal motor aku. Aku sendiri pun dah rindu nak buat video pasal aku punya TZM. Jadi untuk event insyaAllah aku akan buat on-board, video on-board. Kemudian habis event minggu ni, minggu depan ada event yang besar juga. Kita orang akan pergi ke Shah Alam, event Two Stroke Legend. InsyaAllah ada rezeki boleh pergi ke sana pula, Shah Alam, bulan 11, pertengahan bulan 11, 14, 15, 16. Jadi kalau ada yang pergi, kita boleh jumpa kat sana. So
So sampai sini saja video aku kali ni. Yang baru sampai, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tinggalkan korang punya like dan juga komen. Kita bertemu